Bermula dengan langkah kecil, lapor pendapatan dan bayar cukai. Sumbang kepada masa depan yang lebih makmur. Cukai anda, masa depan kita semua. Layari hasil.gov.my sekarang. Untuk Malaysia. Dengarkan Temu Bual bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. IKIM FM, Taiza Alexander, Sisi Hati dan Mohsin. Alhamdulillah kita sambung lagi jam 8.38 ni untuk topik analisis pada hari ini. Kita bawakan tajuk yang cukup menarik kerana yalah biasalah nak cakap tentang Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia ni ataupun hasil, jangan risau, bukan nak cakap pasal nak kerja cukai tunggak ke apa ke, tapi nak tengok dari sudut lain iaitu penyampaian perkhidmatan mereka. Orang kata sekarang ni urusan LHDN dah makin senang kan. Jadi betul ke makin senang ataupun mungkin kita dah mula terbiasa, ada setengah company dah mungkin dah biasa dengan sistem dan sebagainya, dan dibawakan kepada anda Puan Julie Adila binti Mak Hassan, merupakan pengarah bahagian hasil Contact Center Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam kembali. Dan selamat pagi kepada Taizo, Mohsin dan juga Sisi Hati. Yeah. So pertama sekali saya mewakili Lembaga Hasil dan Negeri ataupun kita lebih kenali dengan Hasil. Nak mengucapkan terima kasih lah sebab beri peluang kepada kami pagi-pagi ni. Pagi-pagi dah sampai untuk kita bersama-sama berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan percukaian pagi ni. Dan diharap maklumat yang saya akan sampaikan ni akan memberikan manfaat lah kepada semua pendengar setia IKIM FM. Dan kita pun tahulah pagi-pagi ni kan, start pagi dah dengar pasal cukai. Diharap memberi inspirasi. Kita tahu sekarang pun Sisi Hati ada yang sibuk tengah bersarapan, ada yang baru balik hantar anak sekolah, ada yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja mencari rezeki. So terima kasih kerana sudi bersama-sama saya pada pagi ni. Harap menjadi inspirasi lah kepada semua. Tak adalah mandong pula hari ni dengan pasal cukai. Tapi ni yang suka dekat dengan hasil ni yang suka tau. Sebab suka awal-awal dah beri greeting awal-awal kan. Macam kalau kita punya birthday pun antara yang paling awal memberikan ucapan ni lah juga. Dapat email. Betul. Itulah sebenarnya yang kita kata hasil benarkah kini lebih berkesan. Betul. Tengok kesan dia dah ada pada Sisi Hati. Itulah awal-awal dah ada dah. Saya dapat email ni Bulan Literasi Kewangan dan Cukai 2025 semalam. Betul. Yang proaktif lah banyak. Betul. Yang ucapan hari jadi tu sebenarnya semua ternanti-nanti. Bila tak dapat dia dah macam kenapa Lembaga Hasil tak ada wish kita kan. Sebab antara yang terawal yang hantar tu Lembaga Hasil lah. Betul. Sebelum dapat ucapan daripada pasangan, Lembaga Hasil dulu ucapkan selamat hari jadi. Ya betul. Kan Baiklah. bagus, Untuk pagi ni kita nak sembang lah cerita pasal apa yang istimewanya Lembaga Hasil sekarang ni kan berbanding dengan dulu kan. Kalau dulu mungkin manual, tapi sekarang ni dah ada MyTax. Betul. Sekarang kita ada MyTax. Tapi sebelum tu Taizo, saya mungkin nak ni lah bila sebut pasal hasil ni Mohsin. Kita selalu apa yang terfikir agaknya dalam fikiran kalau sebut hasil? Cukai, bayar cukai, hantar borang cukai. Betul. Semua berkaitan cukai kadang-kadang memberatkan otak kami. Klaim cukai. Klaim cukai, refund dan sebagainya. Okey, sebenarnya saya just nak makluman hasil ni sebenarnya adalah merupakan agensi pemungut cukai negara. Sebab tu nama dia sinonim lah dengan aktiviti kita. Tapi sebenarnya fungsi kita bukan sahaja kita nak pungut cukai. Sebenarnya kita nak memastikan rakyat ni mendapat akses kepada maklumat. Dan juga panduan dan juga perkhidmatan yang berkaitan dengan cukai ni dengan lebih mudah dan berkesan. So macam dulu manual, sekarang kita dah lebih kepada digital. Okey, so salah satu daripada usaha macam mana kita nak jadikan perkhidmatan kita lebih berkesan dengan kita menubuhkan hasil contact center. So kita promo sikit lah hasil contact center. Mandangan saya pun daripada hasil contact center. Bos pula tu. Okey, silakan. Okey, so hasil contact center ni sebenarnya adalah merupakan satu pusat komunikasi utamalah untuk lembaga hasil ataupun untuk hasil, dan dia merupakan satu pusat perhubungan yang utama untuk hasil. Jadi kalau nak tahu apa-apa, nak tanya apa-apa, boleh hubungi hasil contact center, ataupun kalau di hasil sendiri kita lebih dikenali sebagai HCC lah. So saya nak juga menyebut berkenaan dengan fungsi. Okey, apa fungsi sebenarnya HCC ni? Fungsi kita adalah membantu ataupun menjawab isu ataupun pertanyaan berkaitan dengan percukaian, dan di samping tu Sisi Hati kita juga membantu juga kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan sistem, tak tahu macam mana nak log in MyTax, nak pakai e-filing kat mana, dah buat e-filing, terlupa kata laluan, hubungilah hasil
Contact center. Okey. Saya percaya mesti ramai kan orang kata bukannya mesti pembayar cukai saja, tapi orang yang bekerja di company untuk bayar cukai, jadi mesti akan call. Jadi kalau ikutkan sebenarnya ramai ke yang berurusan melalui contact center ni setiap hari lah je? Dengan telefon ni. Dengan telefon. Okey. Satu lagi sebelum saya menjawab pertanyaan mesti ramai ke tidak. Bila kita sebut pasal contact center, macam Siti Hati pun cakap telefon. Sebenarnya kita lebih daripada telefon, saluran yang kita ada. Apa je saluran tu? Apa saluran kita ada. Selain daripada panggilan yang memang orang memang suka call kita, kita juga ada live chat. Yang mana yang tak nak memperdengarkan suara, introvert kan, jari sahaja ni kan. Live chat, kita juga ada borang maklum balas pelanggan yang kita boleh layari dalam portal hasil. So borang maklum balas pelanggan ni, kalau Taizo terfikir kan, maklum balas pelanggan ni mesti berkenaan dengan aduan dan cadangan saja kan. Tapi sebenarnya borang maklum balas pelanggan ni kita boleh bertanya apa-apa soalan berkaitan percukaian melalui borang maklum balas pelanggan. Dan kita juga ada media sosial. So kalau para pendengar tengok kepada kita punya Facebook. Sebenarnya dekat Facebook tu kat wall di belakang tu sebenarnya kita boleh PM dan juga DM soalan tanpa ragu-ragu, tanpa rasa risau. Maklumat percukaian tu dia dedahkan. Dilayan layan. Kita layan. So kita pun ada dijawab dalam masa berapa lama? Dijawab dalam tempoh, kalau ikutkan piagam kita tu untuk persoalan yang berkaitan dengan percukaian, pertanyaan am dalam tempoh 7 hari lah kita akan 7 hari jawab. Bekerja ke 7 hari? 7 hari. Dalam tempoh 7 hari. Tempoh 7 hari. Kadang-kadang 7 hari bekerja dia lain kan. 5 hari bekerja. Tapi sebenarnya kita akan jawab secepat mungkin. Tapi soalan yang kita dapat daripada ni pun banyak. Dan itulah antara saluran-saluran. Dan untuk para pendengar setia IKIM FM, nanti kita akan ada memperkenalkan perkhidmatan baru tak lama lagi, iaitu chatbot. Okey, sebentar lagi. Sambung menarik ni. Saya tengok ada aduan pelarian cukai. Nasiblah. Okey, baik, sekali lagi selepas ni IKIM FM. Analisis Inspirasi Pagi. Setiap hari anda nikmati jalan, sekolah, hospital dan khidmat pasukan keselamatan. Semua ini bermula dengan langkah kecil, lapor pendapatan dan bayar cukai. Sumbang kepada masa depan yang lebih makmur. Cukai anda, masa depan kita semua. Layari hasil.gov.my sekarang. Untuk Malaysia. Peningkatan penduduk warga emas di Malaysia hari ini menuntut pendekatan menyeluruh yang merangkumi aspek teknologi, sosial dan keagamaan bagi memastikan kesejahteraan dan maruah mereka terpelihara. Dalam hal ini, segmen gerontologi dilihat berpotensi menjadi pemacu utama menyokong kehidupan berdikari warga emas dalam pelbagai aspek, termasuklah dalam perkhidmatan kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan psikososial. Bagi mengupas lebih lanjut mengenai geronteknologi dalam konteks Malaysia menuju negara tua, Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM akan menganjurkan program persidangan meja bulat Islam, geronteknologi dan jurang digital mendepani penuaan penduduk pada 15 Oktober 2025 bertempat di Dewan Memorial Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Anda diundang untuk menghadiri program ini. Penyertaan percuma dan tempat adalah terhad. Anda yang berminat boleh segera hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6321 atau 6323 atau layari program@ikim.gov.my atau www.ikim.gov.my untuk pendaftaran dan maklumat lanjut. Kalau nak beli penapis air, hubungi Superfine. Kalau nak beli penapis air dengan 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali, hubungi Superfine. Dan kalau nak servis penapis air pun, hubungi Superfine. Superfine, peneraju penapis air milik Bumiputra Islam sejak 1993 dengan belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Di talian 013-388-8317, 013-388-8317. Layari saluran YouTube channel kami di Superfine Marketing. Kita semua dalam perjalanan ke hospital. Mak dalam ambulans. Adakah anda seorang yang kreatif dan mempunyai bakat dalam penulisan skrip radio? Bang, nak pengsan pula. Inilah peluang anda untuk melihat
Menyalahkan bakat bersama IKIM FM. IKIM FM membuka peluang kepada orang ramai untuk menghantar skrip drama radio bagi produksi drama radio IKIM FM. Genre adalah bebas, namun mestilah selari dengan nilai-nilai Islam. Hantarkan karya kreatif anda yang mengandungi tajuk drama, sinopsis penuh dan contoh skrip untuk satu episod pilot. Emailkan kepada Puan Patricia Afrina, penerbit rancangan radio di afrina@ikim.gov.my. Tunggu apa lagi? Jom kongsi kisah anda bersama kami di IKIM FM. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Analisis Inspirasi Pagi. IKIM FM, Taiza Alexander, Sisi Hati dan Muhsin, segmen analisis penyampaian hasil. Benarkah kini lebih cekap bersama dengan Puan Julie Adila binti Mat Hassan, merupakan pengarah bahagian hasil Contact Center Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Hasil. Apa yang kami nak hubungi kalau nombor dia? Okey, 03 03-8911-1000. So nombor yang memang senang nak ingat lah ni. Okey, kalau untuk ni live, apa contact center lah ni untuk nombor contact center. Dan juga kalau untuk hasil live chat boleh boleh layari kita punya web hasil, iaitu www.hasil.gov.my. So ada ikon yang untuk kita akses masuk ke dalam kita punya live chat. Kalau melalui telefon, bolehkah kami download dekat App Store ke Play Store ke? Ada ke MyText ni? Boleh. Boleh di dekat situ pun boleh juga tapi chat. kita lebih menggalakkan untuk masuk dalam kita punya portal website My Hasil dia lah. Betul. www.hasil.gov.my. Sebab kalau dari segi interface pun dia punya muka tu dah lain sikit kan berbanding kalau di telefon kan. Betul. Jadi macam-macam boleh kita baca dan sebagainya. Ya, betul. Okey, dan tentunya bila bercakap tentang perkara tu kan, tadi ada cakap pasal chatbot. Chatbot tu apa pula? Tadi kita ada live chat. Okey, chatbot ni sebenarnya adalah merupakan satu teknologi AI lah sebenarnya untuk chatbot ni. Dan yang bagusnya chatbot ni dia akan bertugas 24 jam sehari, 7 hari seminggu. So waktu operasi kita nanti akan dilayan selepas waktu operasi ataupun selepas waktu pejabat akan dilayan oleh chatbot. Dan juga beza dengan live chatnya, Taizo, live chat ni dikendalikan oleh konsultan lah, oleh pegawai. So macam kita chat, macam kita chatting, dia ada human intervention lah dekat situ. So nanti apa-apa soalan yang mungkin akan dilayan oleh chatbot. Tapi chatbot ni kita pun faham sebab ada juga soalan-soalan limitasi jugalah. Jadi kalau ada apa-apa persoalan yang mungkin chatbot tak boleh nak jawab, so soalan-soalan itu akan dijawab oleh konsultan lah. Sebab dari sisi kita panggil konsultan lah. Dari pukul berapa ke pukul berapa tu kalau ada nak call ke ataupun consultancy daripada live chat? Okey, kalau live chat nampak Taizo berminat dengan live chat. Banyak soalan nak tanya ni. Untuk live chat dan juga call, waktu operasi kita adalah 9 pagi sehingga 5 petang. Sahaja. Dan Sabtu, Ahad? Sabtu Ahad cuti, cuti umum dan cuti umum Selangor sebab kita berada di Selangor. Jadi dia mengikut cuti umum Selangor, tapi untuk borang maklum balas pelanggan adalah 24 jam 7 hari seminggu. So kalau sebenarnya kalau nak kata berkesan ke perkhidmatan hasil kita sekarang, saya boleh dengan bangga berkata ya, berkesan. Sebab walaupun kita ada waktu operasi, tapi selepas waktu operasi kita ada alternatif saluran lain yang boleh dihubungi. Jadi taklah kata terputus hubungan. So antara soalan-soalan yang boleh ditanya di live chat ataupun melalui konsultan ataupun pegawai-pegawai itu apa benda? Antara soalan-soalan. Soalan-soalan berkaitan pencukaian, contoh berkaitan dengan pelepasan, ataupun banyak yang hubungi kita yang nak dapatkan panduan berkenaan dengan kita punya e-services. Kita juga memberi panduan
dan juga bantuan dari segi services. Contoh macam saya terlupa kata laluan. Macam mana cara nak reset kata laluan. Dan juga apa sajalah sebenarnya kalau tak tahu kat mana nak diajukan soalan, sebab kita ada banyak pejabat hasil di setiap negeri kita ada. Tak tahulah macam apa ni si Siati kata nak tanya ni tak tahu nak tanya siapa, nak ke mana pergi nak ke mana perginya, hubungilah hasil contact center 03 89 11 1000. Kalau tersangkut di lapangan terbang macam mana? Kalau tersangkut di lapangan terbang pun sebab boleh tak bayar cukai. Kami, boleh jadi benda tu boleh jadi. Okey, boleh jadi. Boleh juga hubungi kami dan juga hubungi pejabat hasil. Tapi saya nak maklumkan kepada para pendengar setiap IKIM FM, Taizo dan Musin dan juga Sisiati. Sebab tu kita kata sekarang ni hasil kita telah melalui fasa transformasi digital. So kalau dulu kita kata kita punya perkhidmatan banyak yang manual. So sekarang kita dah pindahkan perkhidmatan-perkhidmatan tu ke dalam talian, iaitu dalam MyTax. Okey, so MyTax ni apa? MyTax ni sebenarnya adalah merupakan satu gerbang ataupun pintu lah kita nak kata kepada akses kepada kita punya e-services. So dalam apps tu kita ada banyak apps ke? Ya, dia satu sistem MyTax ni yang boleh dilayari terus macam tadilah dalam portal hasil. Okey, nak tahu sekatan perjalanan. Sekarang tak perlu dah hubungi lembaga hasil, tak perlu hubungi hasil lagi. Tak payah call dah. So semuanya boleh disemak dalam MyTax. So saya kat sini pun nak mempromosi lah semak status. Okey, bukan saja MyTax, bukan sahaja semak status sekatan perjalanan. Boleh semak ledger, boleh semak baki cukai dan boleh hantar borang juga dalam MyTax e-filing. Saya rasa semua pun dah tahu e-filing adalah medium untuk kita hantar borang secara elektronik. Juga boleh dibuat melalui MyTax. Sebab dalam MyTax ni semua urusan percukaian boleh dibuat secara dalam talian. So tak perlu lagi lah kata kan kita selalu mendengar rungutan, saya kena ambil cuti lah hari ni. Tunggu waktu pejabat. Saya kena ambil cuti, parking susah. Waktu free waktu subuh-subuh, sebelum subuh baru free. Waktu tu dah dibuat di kaunter. Dalam MyTax kita boleh semak nombor cukai, kita boleh daftar file, kita boleh juga buat bayaran. So sekarang ni tak ada isu nak pergi bank, lambat, beratur dan sebagainya. Semua ada dalam MyTax. So saya suka nak sebut lagi. Adakah lebih berkesan sekarang? Ya. IKIM FM. Analisis Inspirasi Pagi. Setiap hari anda nikmati jalan, sekolah, hospital dan khidmat pasukan keselamatan. Semua ini bermula dengan langkah kecil. Lapor pendapatan dan bayar cukai. Sumbang kepada masa depan yang lebih makmur. Cukai anda, masa depan kita semua. Layari hasil.gov.my sekarang. Untuk Malaysia. Awak tahu tak beriklan pun boleh menang? Biar betul. Menang apa? Kat mana? Di IKIM FM lah. Dari 1 Oktober sampai 31 Disember 2025 ni, awak boleh menang pakej iklan media IKIM bernilai sehingga RM50,000. Kalau menang, bolehlah promosi produk baru awak tu. Beriklan pun boleh menang. Best tu. Tempah je iklan di media IKIM antara 1 Oktober hingga 31 Disember untuk peluang menang. Sekarang juga saya tempah iklan di media IKIM. Maklumat lanjut, layari ikimfm.my atau hubungi 017 323 5413. Tertaluk terma dan syarat. Lepasan tahfiz, pondok, sekolah menengah agama atau pengajian kitab, peluang meneroka kerjaya bermula di sini. Program tahfiz mahir Yayasan Pahang kini dibuka. Hafaz Al-Quran sambil kuasai kemahiran TVET di YP Advanced Skills. Yang lebih menarik, program ini ditaja sepenuhnya oleh Yayasan Pahang. Jom sertai generasi Robbani berilmu dan berkemahiran. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut hubungi 0956713333 0956713333. Tahfiz mahir Yayasan Pahang. Al-Quran di dada, kemahiran di tangan. Bila peluang ke tanah suci terbuka, jangan biar ia berlalu begitu sahaja. Ayo tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Pakej umrah musim baharu dari April hingga Februari 2026 hanya RM4,970 untuk 9 hari 7 malam.
lebih 15,000 tiket tersedia dan pakej Ramadan dan Syawal 2026 kini dibuka. Layari insaftravel.com.my untuk ketahui lebih lanjut. Insaf dulu, baru travel. Kota Kinabalu 93.9 FM. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Inspirasi Pagi, IKIM FM, inspirasi utama anda. Saat hati disapa rindu ke tanah suci, inilah masa terbaik untuk penuhi janji. Tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Umrah musim baru sehingga Februari 2026. Hanya RM4,970 untuk 9 hari 7 malam. Lebih 15,000 tiket tersedia. Pakej Ramadan dan Syawal 2026 pun dah dibuka. Hubungi 010-928-8448 untuk maklumat lanjut. Insaf dulu, baru travel. Analisis Inspirasi Pagi. IKIM FM, Taiza Alexander, Sisi Hati dan Musin. Segmen analisis penyampaian hasil. Benarkah kini lebih cekap bersama dengan Puan Julie Adila binti Mat Hassan, pengarah bahagian hasil, Contact Center, Jabatan Khidmat Korporat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil. Okay. Apa je yang boleh dibuat kat MyTax ni lah? E-filing saja ke? Sebenarnya macam-macam boleh buat. Tapi sebelum tu, MyTax ni adalah merupakan satu portal digital utama hasil lah. So dia sebenarnya merupakan satu single sign on sebenarnya untuk kita akses kepada semua e-services. Kalau dulu nak buka ni ada ID ni dan sebagainya. Tapi dalam MyTax ni kita hanya akan ada satu sahaja ID dan juga kata laluan. So disebabkan dalam MyTax ni, sebab tadi saya rasa Sisi Hati pun ada tanya saya apa beza portal hasil kita dengan MyTax. Okay, portal hasil ni adalah maklumat percukaian secara umum, memang kita letak di portal hasil yang rakyat Malaysia semua boleh akses. Okey, kepada kita portal hasil. Tapi MyTax ni kita perlukan ID dan juga kata laluan sebab dalam tu ada banyak maklumat personal yang percukaian. Custom lah untuk setiap orang kan. Yes, dan perlukan ID. Sebab tu kita kata jangan risau nak gunakan MyTax sebab keselamatan data tu adalah terpelihara lah. Maknanya PDPA itulah. Data peribadi itu tidak didedahkan lah. Tidak didedahkan. Jadi biasanya kalau persoalan bila orang tanya dengan hasil contact center berkaitan MyTax ni adalah? Ada. So kita bukan akan bantu juga. Okay, apa dia MyTax, macam mana nak login kali pertama. Dan juga sebenarnya MyTax ni kalau musim-musim e-filing, musim-musim kita hantar borang, memang sibuk lah untuk e-filing ni. Kalau sebab kita kata dulu manual kan. Dulu kalau saya ingat masa saya bertugas di Kompleks Kerajaan Jalan Duta, bila manual tu sampai pukul 12 malam hari akhir kita buka. Sampai pukul 12 malam tu masih ada lagi orang datang. Masih ada lagi yang datang merayu pun ada. Tapi sekarang dengan MyTax, borang tu boleh dihantar pada bil-bil masa saja. Kalau Mohsin rasa tak nak hantar waktu pejabat, nak serabut-serabut, nak fikir macam mana, boleh hantar malam pun boleh. Dan sebenarnya e-filing ni dalam MyTax ni kita dah ada auto calculation. So jangan risau kalau ada kesilapan, sebab kita punya sistem tu kita dah auto calculate berapa cukai yang kena bayar. So tak adalah kesilapan lagi. Sebab kalau ada kesilapan ni dia akan menyebabkan refund nanti kalau ada lambat. Mungkin ada refund jadi tak ada refund. Mungkin refund banyak jadi refund sikit. So yang ni memang
accurate lah. Ada, accurate. Dan juga dengan sistem kita yang ni dalam MyTax ni untuk e-filing, kita dah ada pre-fill. Maksudnya ada maklumat-maklumat percukaian memang dah ada. So tak perlu lagi macam kita nak kena isi untuk borang. Autofill akhirnya kan. Dia dah memang ada dah masuk dalam tu. Betul. Tapi kalau kita tengok dekat MyTax tu, Siti boleh tak dibuka, dia ada tulis perkataan e-daftar, e-pelarian cukai, e-residence, e-TT. Itu apa benda tu? Okey, kalau di dalam MyTax kita pergi kepada perkhidmatan Easy Hasil ni sebenarnya adalah e-services lembaga hasil yang dulu kita kata ada kat luar, sekarang semua ada dalam MyTax. So kalau untuk ETCC ni dia adalah tax TCC Tax Compliance Certificate. So untuk TCC ni sebenarnya adalah merupakan sijil pematuhan cukai yang mana syarikat-syarikat ataupun peniaga-peniaga yang nak berurusan ataupun nak ni tender dengan kerajaan kena ada sijil pematuhan cukai. So yang tu tak perlu datang, boleh terus mohon dalam MyTax. So dengan adanya MyTax, kita nak urusan kita ni lebih mudah, lebih cepat dan juga lebih selamat. Dan dulu kalau macam tadi Taizo tanya kan, kalau hasil contact center ni apa lagi yang soalan-soalan ataupun apa lagi yang pembayar cukai akan tanya selalunya atau minta bantuan. Satu, kemaskini. Kalau dulu nak kemaskini alamat, kena hubungi lembaga hasil. Betul. Tapi sekarang nak kemaskini mudah saja, hanya di hujung jari. Layarilah portal hasil dan masuk ke dalam MyTax. Itulah. Dia tengok kat MyTax ni pun ada gambar Grab tu kan. EduZone. Kat situ pun ada video-video kan. Okey, dari segi pendidikan cukai, kita memanglah sebagai agensi pemungut cukai utama, kita juga sebenarnya nak membantu jugalah untuk pembayar cukai melaksanakan tanggungjawab. Mendidik dan juga memberi kesedaran berkenaan cukai. So kita ada EduZone. So boleh layari EduZone ni, kat sini semuanya ada. Kita ada video, kita juga ada podcast, dan juga kita juga ada saran-saran TV komersial dan sebagainya. Yang ni saya rasa mungkin para pendengar setia IKIM FM ni selepas ni bolehlah terus pergi ke EduZone. Kadang-kadang ada maklumat yang diperlukan. Macam ni dummy e-filing kalau orang tak pernah buat kan. Dan kita juga ada risalah cukai. Dalam risalah cukai semuanya ada. So tak perlu lagi hubungi hasil, tak perlu lagi nak datang ke kaunter hanya untuk nak kemaskini alamat sahaja. Tapi kalau tak faham boleh juga calling di 03 89 11 1000. Ataupun ada live chat. Semua ada kan. Boleh. Maknanya daripada manual sekarang dah ke digital dah. Ya, betul. Nak suap boleh, nak baca kat situ boleh, semua. Semua ada. Itulah kan. Baru tahu. Dipermudahkanlah semua kan. Sebab kita nak memudahkan pembayar cukai untuk melaksanakan tanggungjawab. Kalau calling tu mesra tak pelanggan? Kalau dah macam penjuli memanglah mesra. Takkan tak mesra. Itu kami kena tanya tu kadang-kadang tu. Takkan dia getah-getah tu. Yang call. Sebab ada juga yang mesra sangat sampai selalu sangat call. Ada juga. Macam yang tiap tahun mesti telefon hasil contact center. Sebentar lagi kita sambung IKIM FM. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Analisis Inspirasi Pagi. IKIM FM, Taiza Alexander, Sisi Hati dan Amusin. Segmen analisis penyampaian hasil. Benarkah kini lebih cekap? Bersama dengan Puan Julie Adila binti Mat Hassan, merupakan pengarah bahagian Hasil Contact Center Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil. Ya, dan kalau kita tengok portal tadi kan ada tax EDU EduZone. Dan tentunya mungkin sepanjang bulan ni ada ke acara-acara apa daripada pejabat hasil kan? Okey. Untuk makluman pendengar IKIM FM, sepanjang bulan Oktober ni Hasil akan menganjurkan bulan pendidikan cukai lah, Tax Education Month, sepanjang bulan ni. Yang mana tujuan kita adakan ni adalah untuk bantu masyarakat faham peranan cukai dalam pembangunan negara. So kita adakan di seluruh negara, maksudnya di pejabat hasil. So yang akan datang ni kita ada di Hasil Kelantan So warga Kelantan bolehlah ramai-ramai menyertai turun padang menyertai aktiviti-aktiviti yang kita adakan pada 16 Oktober dan kita adakan secara serentak lah di seluruh Malaysia dan macam-macam aktiviti menarik yang kita sediakan sebab kita bila sebut pasal cukai ni orang macam orang takut. Bosan letak sini hasil your tax buddy. Legit buddy dah. Kawan-kawan dulu orang main kan, orang kata lembaga kan. Sebab tu dah pakai nama hasil ni dia rasa macam lebih mesra lah. Lebih dekat kan. So kita ada macam-macam aktiviti menarik. Contoh kita ada pertandingan di Kibarat, kita ada tax exploring, dan kita ada juga larian santai hasil, ada kuis, kita pun ada kuis juga, ada karnival mini percukaian. So ini bergantung kepada pejabat hasil yang menganjurkan aktiviti-aktiviti inilah. Macam HYTB kita ada di UiTM kalau rasa nak ni menyertai hasil Your Tax Buddy ni, ada di UiTM Kota Baru pada 16 bulan 10 lah yang saya itulah ni pun tu. 15 dan juga di bulan 10 Politeknik Nilai pada 15 hari bulan 10. Bermakna fokus bukan sekadar kepada orang ramai tetapi juga serentak kepada Institut Pengajian Tinggi pun sama juga. Ya, betul. Sebab mendidik ni sebenarnya bukan sahaja bila dah jadi pembayar cukai. Sebenarnya daripada awal kita perlu mendidik lah sebab dia tahu peranan apa peranan cukai itu sebenarnya dalam pembangunan negara. Dengan sendirinya nanti pematuhan cukai itu akan ada kepada bakal-bakal pembayar cukai dan juga pembayar cukai sedia. Adalah bukanlah kita kata kita fokus hanya kepada bakal saja, tapi juga kepada yang dah tahu. Dan ada hadiah juga. Ada hadiah menarik. Itu hadiah tu dari segi apa? Yang bayar cukai paling banyak ke ataupun hadiah tu yang bayar cukai paling awal ke? Yang boleh jawab kuis. Ni carian kata ni ada hadiah juga ke? Carian kata. Siapakah yang boleh sertai? Semua orang boleh sertai, tak kira tua ataupun muda, berapa pun umur boleh sertai kita punya aktiviti. Dan diharap dengan bulan pendidikan cukai ni akan meningkatkan pematuhan cukai juga. Anda boleh pergi ke FB, Facebook, LHDNM. Betul. Banyak aktiviti mereka, setiap negeri ada kat situ. Kelantan, Negeri Sembilan, Selangor, Elmina ada. Kan? Jadi anda boleh banyak ni aktiviti berlari sebagainya. Boleh. Memang kelabu mata lah boleh tengok macam-macam event ada. Ya, jadi kalau nak tahu lebih lanjut pergi ke Facebook, Instagram, TikTok pun ada juga. Betul, di TikTok. Atau juga di bahagian MyTax ataupun www.hasil.gov.my. Okey, IKIM FM.
Analisis Inspirasi Pagi. Setiap hari anda nikmati jalan, sekolah, hospital dan khidmat pasukan keselamatan. Semua ini bermula dengan langkah kecil, lapor pendapatan dan bayar cukai. Sumbang kepada masa depan yang lebih makmur. Cukai anda, masa depan kita semua. Layari hasil.gov.my sekarang. Untuk Malaysia. Nak menang pakej pengiklanan media IKIM bernilai sehingga RM50,000? Jom sertai kempen iklan dan menang IKIM FM. Ini adalah peluang keemasan untuk jenama anda didengari di seluruh negara secara percuma. Tempah iklan antara 1 Oktober hingga 31 Disember 2025 untuk menyertai kempen ini. Terbuka untuk semua kategori pelanggan. Jangan tunggu lagi. Iklan dan menang di IKIM FM. Info lanjut di ikimfm.my atau hubungi 017-323-5413. Tertakluk terma dan syarat. Dunia berubah dari hari ke hari, tapi nilai kebaikan akan tetap abadi. Jadilah pencetus perubahan, bina jambatan ilmu dan dakwah untuk generasi akan datang. Bersama Wakaf IKIM melalui Wakaf Ilmu dan Wakaf Media IKIM. Salurkan wakaf anda ke akaun Bank Rakyat Wakaf IKIM bernombor 1102327413. Keterangan lanjut hubungi 03-6204-6317 atau 017-624-5525. Wakaf IKIM, pahala abadi, berkatnya tiada henti. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM FM, inspirasi utama anda. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى. Inspirasi Pagi, IKIM FM, inspirasi utama anda. Saat hati disapa rindu ke tanah suci, inilah masa terbaik untuk penuhi janji. Tunaikan impian anda bersama Insaf Travel and Tours. Umrah musim baru sehingga Februari 2026. Hanya RM4,970 untuk 9 hari 7 malam. Lebih 15,000 tiket tersedia. Pakej Ramadan dan Syawal 2026 pun dah dibuka. Hubungi 010-928-8448 untuk maklumat lanjut. Insaf dulu, baru travel. Analisis Inspirasi Pagi. IKIM FM, Taiza Alexander, Sisi Hati dan Al-Mohsin. Saya menganalisis penyampaian hasil benarkah kini lebih cekap? Ya, tentunya lebih cekap. Kalau ada syarikat-syarikat ke swasta dan sebagainya, kalau kami nak belajar lah tentang teks ni bagaimana kan. Kadang-kadang ada pegawai-pegawai ni tak pun nak faham sangat tentang teks. PCB lah, yang apa-apa CP
39 apa nak kena bayar semua. Okey. Kan? Potongan. Lepas tu kena bayar balik terlebih ke terkurang ke sebagainya kan. Tu macam mana tu kami? Ada ke pegawai boleh datang ke tempat kami ni? Okey. Boleh Taizo. Untuk taklimat kita memang ada sediakan perkhidmatan untuk kita bagi taklimat kepada syarikat-syarikat, organisasi dan sebagainya. Seluruh negara tapi di seluruh negara. Tapi perlu buat permohonan melalui kita punya tax education at hasil.gov.my. So dalam tu nanti perlu bagi tahulah cadangan tarikh dan juga topik apa. Sebab kita nak tengok jugalah, tapi untuk kita adakan taklimat ni kita kena tengok jugalah dari segi slot yang ada sebab kalau macam musim puncak time filing tu memang tak macam goreng pisang panas lah So yang ni di seluruh negara, maksudnya ikut negeri lah. Biasanya ambil masa berapa lama kalau kami nak mohon tu? Okey, kalau nak mohon untuk email yang kita terima, kita biasanya akan proses dalam masa 7 hari lah untuk kita proses, tapi kita akan tengok pada topik jugalah, topik dan juga tarikh yang free tu. Biasanya kalau pegawai tu berapa orang akan datang pegawai nanti nak bagi biasanya taklimat? Akan 2 orang yang akan pergi bagi taklimat. So ini adalah taklimat yang kita berikan secara percuma kepada rakyat. Tak ada bayar apa-apa kan. Jadi bolehlah minta HR tu apply. Betul. Cuma penganjur perlu sediakan tempat lah untuk kita. Makan minum tu penganjur lah. Makan-makan tu kalau ada. Yelah, dewan dan sebagainya kan. Kaki tangan akan datang lah. Dan pegawai kita akan datang dan memberikan taklimat. Itu sebagai salah satu daripada kita punya pendidikan cukai lah. Itulah macam ada yang tanya ni, orang pencen perlu ke buka MyTax? Orang pencen perlu ke buka MyTax kalau selagi ada pendapatan, mungkin selepas pencen ada buka bisnes. Pencen askar pula. Betul. So yang tu sambunglah perlu buat selagi masih ada pendapatan yang perlu dilaporkan, selagi itulah perlu melaporkan cukai. Pendapatan tu kan. Betul. Lagi dan tentunya mungkin nak mengajak ramai-ramai lah sempena dengan bulan tax. Dia panggil apa? Bulan cukai. Pendidikan cukai. Tax Education Month. So saya menyerulah kepada semua para pendengar setia IKIM FM, termasuklah Taizo, Muhsin dan juga Yati yang mungkin tak pernah menyertai kita punya bulan pendidikan cukai ni untuk sama-sama meriahkan. InsyaAllah. Bukan saja kita dapat menyertai aktiviti, sebenarnya lebih daripada itulah dari segi kesedaran dan juga pendidikan cukai lah. Menjadi kawan dengan hasil. InsyaAllah. Hasil your tax buddy. Terima kasih dah jemput. Memang kami harapkan job pun. Ke situ pula. Contoh macam di Perlis pun kita ada ada Kai Bahar. Artis lah. Bila tu? Esok? Lusa? Yang tu pada bulan ni juga. So boleh layari kita punya Facebook, IG, kita punya IG dan LHDN, sebagainya. Sebab aktiviti ni dia adalah berbeza untuk setiap negeri. So kalau mana yang rajin tu bolehlah jelajah jelajah setiap nak merasa. Mana pejabat-pejabat yang kalau tak tahu nak panggil siapa tu, okeylah, kami ready je. Itu pula. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Julia Adila binti Mak Hassan, pengarah bahagian hasil Contact Center Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia Hasil, bercakap tentang hari ini penyampaian hasil benarkah kini lebih cekap. IKIM FM. Demikian tadi temu bual bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Setiap hari anda nikmati jalan, sekolah, hospital dan khidmat pasukan keselamatan. Semua ini bermula dengan langkah kecil. Lapor pendapatan dan bayar cukai. Sumbang kepada masa depan yang lebih makmur. Cukai anda, masa depan kita semua. Layari hasil.gov.my sekarang. Untuk Malaysia.